Mega berarak indah sepetang, dipuput bayu pepohon ara. Pemanis kalam, selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Encik Azhar bin Muhammad Yusof, Guru Besar SK Geting 1. Yang berusaha Encik Muhammad Azrul bin Ismail, Penolong Kanan Pentadbiran SK Geting 1. Yang berusaha Encik Ismail bin Sulaiman, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid. Yang berusaha Encik Muhammad Faiz bin Hassan, Guru Penolong Kanan Co-Curriculum. Yang berusaha Puan Wan Hazirawati binti Wan Husin, Penolong Kanan Pendidikan Khas, barisan guru-guru SK Geting yang begitu komited dalam menjalankan tugas, dan seterusnya anak-anak pelajar yang dikasihi sekalian. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya dapat kita merealisasikan majlis pengumuman anugerah pelajar cemerlang bulan September bagi tahun 2025 ini. Untuk pengetahuan semua, anugerah pelajar cemerlang bulan September ini adalah anjuran Unit Bimbingan dan Kaunseling SK Geting 1 dengan kerjasama Unit HEM SK Geting 1. Tujuan program ini diadakan adalah sebagai menghargai para pelajar yang rajin, komited, cemerlang akademik dan juga sahsiah. Pemilihan pemenang adalah dinilai oleh guru kelas dan guru mata pelajaran masing-masing. Setiap keputusan panel penilai adalah muktamad. Pemenang akan menerima sijil penghargaan dan cenderahati daripada Unit Bimbingan dan Kaunseling SK Geting 1. Berkebaya batik berwarna merah diserikan dengan permata berlian. Tibalah masa penyampaian anugerah penerima teruja mendengar pengumuman. Para hadirin yang dikasihi sekalian, majlis diteruskan dengan mengumumkan anugerah pelajar cemerlang bulan September bagi tahun 2025. Diumumkan, pemenang bagi kelas pendidikan khas dimenangi oleh Wan Nur Syafika Erina binti Wan Su daripada kelas PPKI 4 Mutiara. Bagi kelas prasekolah pula, iaitu Pra A, dimenangi oleh Muhammad Is Mikail bin Yahya, dan Pra B dimenangi oleh Nur Raisha Hanania binti Muhammad Rashidi. Seterusnya bagi kelas tahun 1, iaitu 1 Intan, dimenangi oleh Wan Nur Damia Inara binti Wan Ismail. 1 Baiduri dimenangi oleh Nur Wardah Safia binti Muhammad Izzat. 1 Zamrud dimenangi oleh Muhammad Irfan Darwish bin Kamal Rizam. 1 Delima dimenangi oleh Nur Zara Risa binti Nur Hisam. Dan 1 Nilam dimenangi oleh Nur Aisyah Faiha binti Muhammad Khairuddin. Seterusnya bagi kelas tahun 2, iaitu 2 Intan, dimenangi oleh Uzair bin Adnan. 2 Baiduri dimenangi oleh Nur Anis Humaira binti Azman. 2 Zamrud dimenangi oleh Affan Wafi bin Fauzi. Manakala 2 Delima dimenangi oleh Muhammad Haras Rafiki bin Faizul. Dan 2 Nilam dimenangi oleh Muhammad Arfan Ikhwan bin Abdullah. Seterusnya bagi kelas tahun 3, iaitu 3 Intan, dimenangi oleh Nur Afifah Sofia binti Muhammad Ramsyar Kawi. 3 Baiduri dimenangi oleh Nur Alawiyah binti Alwai. 3 Zamrud dimenangi oleh Nurul Huda Imani binti Abdul Talib. Manakala 3 Delima dimenangi oleh Muhammad Haris Amsyar bin Muhammad Hanif. Dan 3 Nilam dimenangi oleh Nik Nur Asma Husna binti Nik Syariman. Seterusnya bagi kelas tahun 4, iaitu 4 Intan, dimenangi oleh Muhammad Husnul Iman bin Hamzah. 4 Baiduri dimenangi oleh Nur Alia Faqihah binti Cik Saidin. 4 Zamrud dimenangi oleh Muhammad Syahid bin Suhaidi. Manakala 4 Delima dimenangi oleh Siti Aminah Faqihah binti Syafi. Dan 4 Nilam dimenangi oleh Muhammad Ashraf Ramadan bin Muhammad Hafizan. Seterusnya bagi kelas tahun 5, iaitu 5 Intan, dimenangi oleh Nur Haziqah Humairah binti Muhammad Zaidi. 5 Baiduri dimenangi oleh Siti Nur Husna Sofia binti Sazri. 5 Zamrud dimenangi oleh Umairah binti Muhammad Baharuddin.
manakala 5D5 dimenangi oleh Wan Muhammad Adam Harith bin Wan Nur Mazi, dan 5 Nilam dimenangi oleh Nurul Iman Zakira binti Yusri. Seterusnya bagi kelas tahun 6 iaitu 6 Intan dimenangi oleh Al-Aish Humairah binti Amru. 6 Baiduri dimenangi oleh Danish Farhan bin Syarizal Muzairi. 6 Zamrud dimenangi oleh Muhammad Anas Atiqullah bin Muhammad Subri. Manakala 6 D5 dimenangi oleh Tuan Nur Aisyah Humairah binti Tuan Zamri. 6 Nilam dimenangi oleh Muhammad Haziq Arshad bin Muhammad Hafzan. Alhamdulillah, selesailah sudah pengumuman anugerah pelajar cemerlang bulan September bagi tahun 2025. Di kesempatan ini, saya ingin mengambil kesempatan mengucapkan jutaan terima kasih kepada para pentadbir dan guru-guru SK Keting 1 di atas kerjasama dan sokongan yang telah diberikan di dalam menjayakan anugerah pelajar cemerlang bulan September ini. Tahniah diucapkan kepada para pelajar yang berjaya memenangi anugerah pelajar cemerlang bulan September. Semoga dengan anugerah dan penghargaan ini akan menjadikan para pelajar insan yang lebih cemerlang dan lebih berjaya pada masa akan datang. Kepada para pelajar yang tidak berjaya, jangan berputus asa, teruskan usaha anda kerana pada bulan berikutnya akan ada lagi anugerah seterusnya menanti anda. Para hadirin yang dirahmati sekalian, di kesempatan ini saya memohon jutaan kemaafan andai tersilap kata, terlanjur bicara sepanjang pengumuman anugerah pelajar cemerlang bulan September ini berlangsung. Di atas dahan burung tempua melihat rusa tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua. Lain masa bersua lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.